Apa pun orang cakap, apa pun orang kritik, dia takkan berhenti. Kita nak mencari orang yang betul-betul untuk majukan bola sepak, bukan mencari duit poket, bukan mencari komisen, bukan mencari gaji dalam bola sepak. Yang Teramat Mulia Tengku Mahathir Johor, tuanku adalah pilihan pertama ketika ini. Saya tak akan keluar dari bola sepak. Saya akan continue. Awak nak buat apa? Nak bubar bola sepak dalam ni? Saya akan ada di sini. Saya akan continue support apa yang saya boleh support dengan pasukan kebangsaan. Awak nak buat apa? Nak bubar bola sepak dalam negara? Tak jadi sendiri. What do you want? Apa yang sebenarnya awak nak? Awak nak saya keluar daripada bola sepak? Saya tak akan keluar daripada bola sepak. Saya akan continue. Aku mula-mula bila timbul isu 7 pemain warisan di ban pasal pemalsuan dokumen ni, pada awalnya memang aku pun sebagai rakyat Malaysia, penyokong bola sepak Malaysia ni, yang juga banyak cover mengenai isu cerita pasal bola sepak ni, pada awalnya pun terkesan. Apa gila kita sebagai rakyat Malaysia tak terkesan, tak rasa kecewa dengan apa yang berlaku. Kita seorang yang sangat sensitif isu-isu macam ni, lagi-lagi sukan yang kita minat, okey. Tetapi bila hari ke hari, apabila aku tengok usaha-usaha yang dibuat Persatuan Bola Sepak Malaysia, individu-individu yang bergerak dalam environment bola sepak Malaysia, nak majukan bola sepak Malaysia, usaha-usaha nak menambah baik, aku boleh menerima keadaan sekarang ni. Kerana apa? Kita kena berlapang dada lah. Kita kena berdamai dengan takdir. Kita kena menerima yang individu yang berada dalam bola sepak Malaysia hari ini yang disebut-sebut bukanlah seorang yang dah 50 tahun, 40 tahun dalam bola sepak, tetapi seorang individu yang berjiwa besar. Aku rasa kita kena terima, kita kena support. Kita juga apabila membuat satu perkara yang baru, dari situ sebenarnya kita belajar, kita akan menemui kejayaan, kita akan menemui kegagalan, kesilapan, kita akan menemui segala kesalahan, dan daripada situ kita akan belajar dan terus belajar. Dekat situ akan mematangkan kita, dan pada satu hari hasil itu akan nampak lah. Begitu juga apabila kita katakan individu seperti Yang Teramat Mulia Tengku Mahathir Johor yang teruk dikecam, dihentam, dikritik melebihi 1 dekad sejak berada dalam bola sepak ni. Tuanku pun tak pernah menafikan kesalahan, kesilapan, dan kita pula sebagai penyokong, sebagai rakyat Malaysia, kita kena fikir apa yang kita buat dalam bola sepak Malaysia ni. Kita hanya mampu mengkritik, mengecam, menekan, tak puas hati, memberontak, macam-macam. Tak ada ayat-ayat yang baik untuk memberi support, memberi sokongan moral dalam keadaan sukar ketika ini. Tapi apabila berlaku sesuatu yang menggembirakan kita, yang menepati cita rasa kita, yang tak pernah kita capai, orang yang sama juga lakukan, orang yang sama je buat, kita tak memberi kredit seikhlas-ikhlasnya sebenarnya. Aku rasa kita yang berfikiran yang salah. Kita hanya mampu bercakap, menulis, kita berselindung di balik tulisan kita, berselindung di balik komen-komen kita, tetapi kita tak buat apa-apa pun untuk bola sepak Malaysia sebenarnya. Tapi apabila ada orang yang suka rela membuat sesuatu yang baru, membawa sesuatu yang baru untuk meningkatkan taraf kualiti bola sepak Malaysia yang dah hampir 30-40 tahun terlalu ke belakang, sekarang bila hampir sedekat bola sepak Malaysia melalui satu perubahan yang besar, dunia mengenali bola sepak Malaysia. Bila satu saja kesilapan berlaku, kesalahan yang berlaku, terus kita menganggap ini kegagalan yang tak patut dibuat, kegagalan yang tak boleh diterima langsung, dan harus orang ni nyah daripada dalam bola sepak Malaysia. Dan kalau kita lihat Yang Teramat Mulia Tengku Mahathir Johor, apa pun orang cakap, apa pun orang kritik, adakah dia berhenti dari untuk majukan bola sepak? Dia takkan berhenti. Kita nak mencari dalam negara ni betul-betul, bukan mencari duit poket, bukan mencari komisen, bukan mencari gaji dalam bola sepak. Inilah orang yang sangat-sangat sesuai yang kita harapkan untuk berada dalam ekosistem bola sepak Malaysia ni. Tuanku adalah pilihan pertama ketika ini. Walaupun dia tidak berada dalam organisasi Persatuan Bola Sepak Malaysia, cukup sekadar dia menyumbang sesuatu yang kita pun tak mampu nak buat.